Sarawak. Jadi sebelumnya kita nak tahu sebenarnya apakah itu PUNB dan apakah mungkin peranan PUNB dalam membantu usahawan di Malaysia dan juga di Sarawak tu puan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami nak ucap terima kasih lah untuk menjemput kami di Konti pada pagi tu. Okey, apa ya PUNB? So mungkin ada yang orang yang kenal PUNB dan ada juga mungkin masih belum mengenali apa PUNB tu sebenarnya. So PUNB tu nama penuhnya Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Okay, PUNB tu ditubuhkan pada 17 Julai 1991 dan milik penuh Yayasan Pelaburan Bumi Putra YPB. So banyak orang confuse PNB dengan PUNB. PNB tu Permodalan Nasional Berhad dan PNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Fungsi yang berbeza lah. Okay, di PNB tu kami orang pada tahun 2018 dah disenaraikan di bawah Jabatan Perdana Menteri lah. So visi kami orang tu nak menjadi sebuah organisasi pembangunan keusahawanan terulung Malaysia. Dan misi kami orang pula nak jadi rakan kongsi pilihan usahawan Bumi Putra untuk solusi pembiayaan dan khidmat sokongan perniagaannya. Jadi objektif PNB tu hanya nak mendukung komuniti usahawan Bumi Putra yang berkembang, memupuk usahawan berdaya tahan dalam sektor utama dan memperkasa usahawan Bumi Putra. Ya, maksud PUNB. Pastinya PUNB tu sebenarnya sangat sinonim lah dengan usahawan-usahawan lah. Sekira di sini je berada. Jadi kita nak tahulah dah berapa lama sebenarnya PUNB tu bertapak di negeri Sarawak tu, dan macam ni agaknya perjalanan PUNB dari awal sehinggalah ke hari ini. Okey. Macam kami pada tadi, PUNB ditubuhkan pada tahun 1991. So dah 34 tahun sejak dari penubuhannya lah yang bertapak dalam keusahawanan negara tu. Cuma untuk Sarawak kami orang dibuka pada tahun 2014. Okey, masa kami orang buka kami orang buka di UTC Sarawak. So macam kita tahu UTC tempat one stop center lah. Di mana pejabat kerajaan, pejabat berkaitan syarikat berkaitan kerajaan semua dikumpulkan di sini lah. Jadi untuk memudahkan usahawan untuk dekat kepada usahawan, so kami orang berada di Sia pada tahun 2014 ya. So tahun untuk masuk tahun yang ke-11 lah PNB Sarawak bertapak di situ lah. Okey, jadi pada tahun 2018 kami orang dah berpindah ke bangunan sendiri yang bertempat di Wisma Wan Abu Bakar, Jalan Kulas. Sejauh lah kita tu. Sejauh dekat je. So kami orang berpindah Sia nak keselesaan kepada usahawan lah. Jadi dekat sebab dekat area yang memang kawasan untuk financial institution juga lah. So, senang juga diagak di Sia. Tempatnya pun besar. Ya, betul. Ya, betul. Dan sikit lagi berita baik untuk usahawan yang berada di utara Sarawak. Kami orang juga ada buka cawangan di Miri. Dia bertempat di Miri Times Square. So di Sia untuk usahawan sekitar Bintulu, Miri, Limbang, Lawas boleh terus pergi ke pejabat kami orang di Sia lah. Mudah nak bawa operasi dan nak pragmatik, nak bawa urusan puan. Betul. Jadi nyasik perlu turun sampai ke Kuching lah. Agak jauh dari segi logistik. Utara ada sikit, selatan tu ada sikit. Okey puan, Puan Syahriza, boleh kita kongsikan dan ceritakan juga lah sedikit macam ni visi dan misi PUNB tu dalam membentuk ekosistem keusahawanan dekat negeri Sarawak kita tu. Okey, untuk di Sarawak, kami orang di PUNB tu membentuk ekosistem keusahawanan kukuh dengan menawarkan sokongan yang tepat di mana kami orang membantu melalui pakej pembiayaan yang sesuai. Antaranya kami ada pembiayaan Prosper serta skim-skim lain yang lebih spesifik. Contohnya Prosper Impact, Prosper Impact perolehan dan pelbagai program pembangunan lain. So kami usahawan di Sarawak tu terus berdaya tahan dan berdaya saing. Okeylah Puan Syahriza, boleh kita ceritakan juga apakah sebenarnya bezanya objektif utama Prosper tu dan Prosper Impact, dan macam ni kedua-dua program tu boleh membantu usahawan kita tu boleh mengembangkan perniagaan setidaknya. Okey, untuk Prosper ada dua. Pertama adalah pembiayaan Prosper. Untuk pembiayaan Prosper tu,
fokusnya memang kepada pengembangan aset dan operasi. Okey, objektifnya untuk membantu usahawan mengembangkan kapasiti perniagaan secara menyeluruh. Okey, nya bersifat jangka panjang sampai 7 tahun lah. Pembiayaannya adalah selama 7 tahun, 5 ke 7 tahun dan jumlah pembiayaan nya daripada 100,000 sehingga mencecah 10 juta. Besar juga. Okey, so dana tu biasanya digunakan untuk benda fizikal yang nampak, contohnya macam stok, macam ubah suai, renovation, beli mesin, beli peralatan and modal kerja yang lain lah untuk membesarkan perniagaan yang sedia ada. Okey, ya untuk pembiayaan prosper. Sikit lagi pembiayaan prosper impact. Okey, nya nyebut impact tu nya fokus kepada pelaksanaan kontrak ataupun projek. Okey. Macam pembiayaan tu nya berasaskan kontrak yang usahawan dapat lah. Kononnya khusus untuk usahawan yang dah dapat surat tawaran atau kontrak daripada kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, atau syarikat swasta yang diiktiraf lah. Dan taknya memerlukan modal untuk menjalankan projek tu. Jadi skopnya memang tertumpu kepada projek, pelaksanaan projek saja. Betul. Nya akan nilainya sehingga 90% nilai projek. Jadi kami orang boleh membiayai sehingga 90% daripada nilai projek yang hanya dapat lah. Dengan tempoh pembiayaannya sehingga 5 tahun. Okay. So sedikit sebanyak perbezaan antara dua ikit. Lah. Jadi mudahlah usahawan di luar nun boleh memilih antara ni satu sebenarnya bantu usahawan yang boleh membantu sedikit sebanyak perniagaan sedikit nyampun puan. Betul. Baik puan, menyentuh mengenai Prosper Impact Perolehan yang merupakan salah satu daripada inisiatif khususlah di bawah PUNB. Jadi boleh jelaskan dengan lebih lanjut macam ni agaknya skim ini membantu kontraktor yang sering menghadapi masalah modal pusingan. Ya, tepat sekali. Yang Prosper Impact Perolehan tu adalah salah satu tawaran strategik yang direka khas untuk membantu kontraktor Bumiputra mendapat kontrak yang telah mendapat kontrak kerajaan persekutuan. Okay, selalunya bila kontraktor tu dapat projek dapat kontrak, nya selalu bingung macam ni tok modal semestinya projeknya. So tu adalah yang sesuai untuk lah Prosper Impact Perolehan. So apa kelebihannya? Pertama sekali, nya pun margin pembiayaan tinggi sehingga 90%. Kami orang boleh membiayai sehingga up to 90% lah. Okay, so kita faham nak kontraktor memang perlukan tunai untuk beli bahan untuk menjalankan projek betul, lah. Betul. So macam ada tadi 90% daripada nilai kontrak. So tok memang tinggilah daripada mun kita nanggar daripada market pun lah. Memang tinggi. So jumlah pembiayaan besar tu asalnya daripada 100,000 sehingga 5 juta. So kontraktor bolehlah, usahawan boleh mengambil tender yang besar tanpa adanya risaulah. InsyaAllah kita di PUNB boleh bantulah. Okay, jadi nasihat kami kepada kontraktor di Sarawak yang dah dapat surat setuju terima daripada perolehan. So terus datang berjumpa kami di PUNB. Mbak surat tawaran kontrak ya. And insyaAllah kami akan bantu anda dapatkan modal pusingan untuk melaksanakan projek ya, insyaAllah. Jangan ngembak bendaya ke tempat lain ataupun pihak ketiga nak. Jadi PUNB tu sebenarnya ada membantu usahawan. Kadang mikir macam ni aku dapat modal, dapat projek sebenarnya. Tapi saya dah modal. Jadi dah tergantung dah projek. Pasal mun projek untuk rakyat dah tergantung. Kan? Okey, seterusnya. Okey, soalan kita yang seterusnya Puan, untuk Prosper dan juga Prosper Impact tu. Siapa sebenarnya golongan usahawan yang jadi sasaran utama PUNB? Ada sektor ataupun kumpulan tertentu yang PUNB utamakan. Terutama sekali dekat Sarawak kita lah. Okey. Untuk kedua-dua program tu sasaran utama kami orang macam yang kami orang memang usahawan Bumiputra lah. Usahawan Bumiputra yang telah mempunyai perniagaan yang stabil dan mau pergi jauh untuk macam expansion of businessnya lah. Okay, secara spesifiknya kami orang cari usahawan yang ada ciri berikut. Yang pertama, okay, itu syarat asas syarat asas untuk pembiayaan di PUNB yang mestilah dah beroperasi sekurang-kurangnya 18 bulan. Setahun setengah. Okey, selain daripada nya mestilah ada rekod prestasi nilai jualan tahunan tidak kurang daripada 300,000. Okey, ia adalah annual sales lah 300,000. Mungkin kita tukar kepada bulanannya dalam 25,000 sebulan lah minimum lah.
Okey, tu kerana kami mandat kami daripada kerajaan untuk prosper dan prosper impact tu untuk mengembangkan perniagaan yang sedia ada. Okey. Kita maunya move to the next stage ke tahap yang lebih tinggi lah. Okey. Yang kedua, untuk sektor tumpuan yang ditanya kita tadi lah. Okay. So untuk konteks Sarawak, kami ada membagikan fokus mengikut skim lah. So yang pertama tadi, untuk prosper. Okay, untuk prosper, kami tumpukan kepada sektor peruncitan dan perkhidmatan. So untuk agak luas lah. Sebenarnya termasuk kedai otomotif, macam food and beverage, macam kafe lah. F&B tu macam kafe. Okay, pengeluar makanan. And then ada juga sektor macam professional, macam klinik, farmasi, then lawyer firm, accounting firm, benda macam ni lah. Okay, ya, kami kategorikan under sektor profesional. Dan specialnya sektor profesional tu, nya ada pengecualian khas terhadap syarat jualan tahunan tadi. Macam untuk yang lain, industri lain, nya perlu 18 bulan, perlu 300,000. Tapi untuk sektor profesional perlu. Nya boleh macamnya baru nak buka, nya boleh apply. Boleh apply. Betul. Lebih jelas jawapan. Lebih jelas. Okey. Nya terhad untuk profesional pun jatlah tengok. Okey, ya untuk prosper dan untuk prosper impact, kami sasarkan kontraktor dan vendor yang dapat projek daripada kerajaan. Macam yang kami ada sebut sebelum tu lah. Okay, bukan setakat daripada kerajaan, daripada GLC, daripada syarikat multinasional. So di Sarawak tu termasuklah vendor dalam sektor oil and gas. Okay, sektor energy, macam vendor-vendor daripada Sarawak Energy. Dan juga macam vendor daripada infrastruktur, macam mungkin daripada Sarawak Metro macam ni. Okay. So kami nak share juga lah, PNB baru je sign MOU dengan Sarawak Energy pada 12 bulan November yang lepas. So kami jadi one of daknya pun panel untuk financial lah, yang akan support vendor CB. Terima kasih. Tanya. Okay. Itu dia sedikit sebanyak berkenaan dengan usahawan tu. Jadi lepas tu kita akan sambung balik sebenarnya. Mungkin Puan Saliza akan kongsikan kriteria yang diperlukan untuk kita memohon usahawan-usahawan bantuan untuk usahawan-usahawan kita. Selamat pagi Sarawak, #Geng Pagi Kita.
Masih lagi kita bersama dengan tetamu kita untuk pagi tu bercakap dengan satu tajuk khas untuk kita orang semua yang bergelar usahawan, iaitu memperkasa ekosistem keusahawanan di Sarawak tu. Bersama dengan kita kini tu puan yang berusaha, Puan Shariza Sapuan merupakan Ketua Pejabat PUNB Wilayah Sarawak. Okeylah Puan, berbalik kepada cerita kita hari tu lagi. Mungkin Puan boleh kongsikan kriteria utama PUNB yang menilai untuk permohonan semua program tu tadi. Okey. Untuk kriteria kelayakannya, yang pertama, statusnya mestilah pemilikan Bumi Putra lah. Macam kami orang pun mandated memang untuk khas untuk Bumi Putra. Okey, itu adalah syarat mandatorinya untuk pembiayaan sehingga 1 juta. Syarikat yang mestilah 100% milik Bumi Putra. Untuk bagi pembiayaan yang lebih besar iaitu melebihi 1 juta, kami orang beri sikit kelonggaran lah, di mana pegangan saham Bumi Putra mestilah sekurang-kurangnya 70%. Untuk bermaksud 30% yang boleh juga mempunyai rakan strategik yang bukan Bumi Putra lah jika perlu. Untuk pembiayaan yang besar lah. Okey, yang kedua, rekod kredit dan kewangan. Okey, kami untuk memang cari usahawan yang berdisiplin lah dari segi kewangan. Okey, pertama sekali pemohon yang mestilah ada rekod kredit yang baik dengan institusi kewangan yang lain. Okey, untuk bermakna ada senarai hitam ataupun tunggakan yang serius lah. Dan selainnya, usahawan wajib mempunyai rekod kewangan yang dikemaskini. Okay, PUNB akan melihat akaun pengurusan, management account untuk enterprise dan juga audited account untuk Sdn Bhd lah. So kami orang perlu akaun pengurusan untuk yang teratur untuk menilai kesihatan sebenar perniagaan anda lah. Okay, yang ketiga, untuk struktur entiti perniagaan. Okay, untuk milikan tunggal enterprise dan untuk persendirian, untuk perkongsian, partnership, memang boleh memohon kepada PUNB. Tapi jika pembiayaan diluluskan melebihi 300,000, PUNB mensyaratkan perniagaan tersebut mestilah dinaik taraf, didaftarkan sebagai syarikat Sdn Bhd untuk melindungi usahawan yang punlah dari segi liability dan untuk menjadikan syarikat dia lebih berstruktur korporat lah. Okey, kita dah bercerita mengenai kriteria permohonan. Pastinya kita nak tahu juga, usahawan-usahawan mesti mau tahu juga macam ni agaknya proses permohonan untuk memohon, dan biasanya berapa lama untuk satu permohonannya sehinggalah diluluskan. Okey, untuk memastikan proses permohonan yang berjalan lancar, PUNB Kinetok dah beralih sepenuhnya kepada pendigitalan lah. So maksudnya permohonan Kinetok semuanya melalui online. Okey, usahawan perlu datang ke pejabat untuk ambil borang ke, untuk hantar kertas kerja ke, perlu lagi. Semuanya boleh dibuat melalui PUNB online. Di laman web rasmi kami iaitu www.punb.com.my. So di sini kita orang boleh daftar akaun, isi maklumat perniagaan kita orang, muat naik dokumen serta terus dari rumah ataupun dari pejabat, dari mana-mana lah, online lah. Okey, yang kedua, kami orang juga ada menyediakan bantuan khidmat pelanggan. Katalah susahnya si pandai macam ni nak isi online lah, ada masalah teknikal ke masa ngisi online-nya. So, kami orang ada menyediakan talian pusat khidmat pelanggan. Okey, di 1300 137862. Okay, untuk membantu usahawan lah. Okay, atau untuk usahawan Sarawak, boleh terus pergi ke pejabat kami lah yang kami nyatakan tadi di Kuching, di Wisma Wan Abu Bakar dan di Miri Times Square. Boleh rujuk terus kepada pegawai kami di Sia lah. Dan untuk yang soalan tadi, tempoh masa, berapa lama kelulusan. Sebenarnya bercakap mengenai tempoh kelulusan tu sangat bergantung kepada kelengkapan dokumen yang dimuat naik. So jika dokumennya, insyaAllah, jika dokumennya semua cepat, kita pun cepatlah proses kelulusannya. So sistem online-nya sebenarnya memang untuk mempercepatkan proses saringan. So semuanya lengkap, insyaAllahnya cepatlah. Jadi yang seterusnya tu kita nak tahu kisah kejayaan. Bila disebut tentang dah menerima bantuan daripada Sedap PUNB tu, mungkin Puan boleh kongsikan kisah kejayaan inspirasi dari Sarawak yang boleh dikongsikan lah sebagai bukti impak pembiayaan perniagaan PUNB kepada usahawan kita. Okey. Sebenarnya bercerita pasal kisah kejayaan tu banyak ke? Banyak. Usahawan kita memang alhamdulillah Ami. Okay. So mungkin kami akan sebut sedikitlah di situ ada beberapa ikut yalah. Okey, yang pertama kita ada syarikat Hornbill Precision Sdn Bhd yang untuknya
tapak di Bintulu, Sarawak lah. Untuk usahawan Toknya dapat kontrak tender daripada oil and gas, daripada Petronas. Dan lah hanya terlibat. So syarikat tu one of kami orang pun usahawan lah berjaya. So selain daripada dalam untuk bidang peruncitan tadi, kami ada juga usahawan yang mengeluarkan produk makanan seperti Mikolo. Namanya Syarikat Jutaan Purnama yang bertempat di Kuching. Dan ada juga usahawan mungkin kita orang pernah dengar yang pasal kek viral kayangan tahun lepas yang berharga 650 ya. Semahan Semahan yang pun usahawan kami orang. Mentega keju di Kota Semahan. And then untuk klinik, mungkin orang Kuching tahu General Clinic, klinik kita. Tahu. And then untuk bengkel kereta pun kita ada few juga yang kami sebut di situ macam FH United di VH. Nama si asing tu. Dan juga Bro Auto di Kota Semarahan. Yang membesar juga lah. Maksudnya kena tok nyasik ngira lagi kita syarikat gergasi kan, kira kecil kan, molah benda kecil, molah benda besar pun PUNB sedia membantu. Hubungilah kami di PUNB. Masalah promo dah. Okeylah Puan. Sebelum kita nak berakhir tu, ada sedikit tinggal masa. Mungkin platform ataupun inisiatif PNB untuk hubungkan usahawan dengan pembeli, pengedan juga rakan kongsi strategiknya. Okey, di PNB kami orang percaya your network is your net worth. Jadi kami orang memang sediakan platform jaringan usahawan menerusi ekosistem rakan strategik, iaitu macam kami akan masukkan usahawan berputera dalam ekosistem korporat yang besar lah. So selain daripada kami orang memang selalu menyediakan platform untuk sesi jaringan usahawan di setiap negeri. Setiap negeri memang kami orang ada mula sesi jaringan usahawan lah. Okey, dan selain daripada ada kursus latihan keusahawanan, semuanya dalam pakej pembiayaan bersepadu PNB lah. Okay. Dan selain daripada kami ada juga kumpulan-kumpulan usahawan seperti Bumi Putra Retailers Organisation, BRO, and Auto Pro, Persatuan Usahawan Otomotif Prosper Malaysia. So dalam tu daknya boleh melibatkan, bila daknya melibatkan diri dalam persatuan tu, daknya boleh bertukar-tukar maklumat, mencari pembekal dalam kalangan yang peserta lain punya sama nah. Contohnya macam otomotif daknya boleh cari pembekal, berkongsi beli macam yalah. So daknya dapat membentuk kerjasama strategik sesama sidak yalah. Itu dia penjelasan daripada Puan Shariza kita. Jadi kita haraplah Puan kan usahawan-usahawan di luar nun, especially yang ingin mengembangkan perniagaannya, kita orang jangan lupa grab lah bantuan untuk sebenarnya. Ada sebenarnya bantuan untuk kita orang kan. Yalah Puan, mungkin Puan ada nasihat yang ringkas khas untuk usahawan nak si tahu sini nak cek modal ataupun nak mengembangkan syarikat yang pun yang terakhir Puan. Okey. Yang pertama, jaga disiplin rekod kewangan. Itu paling penting. Sebab usahawan tu memang pandai berniaga tapi agak lemah dalam simpanan kira-kira lah. So rekod semua di PNB memang kami orang perlukan pemohon untuk memiliki rekod kewangan yang dikemas kini. Nasihat kami, walaupun sekecilnya pun bisnes kita, pastikan setiap duit keluar masuk dicatat. Sebab tanpa rekod tu sukar untuk mana-mana agensi termasuk PNB lah untuk menilai potensi sebenar kita orang. Okay, yang kedua, bina ketahanan dan track record kita orang. Sebab kami orang meletakkan syarat perniagaan beroperasi sekurang-kurangnya 18 bulan. Okay? Sebab kami orang nak nanggah komitmen daripada usahawan, dan kami orang nak lihat kesungguhan dan ketahanan kita orang melalui fasa awal perniagaan. Tapi ada syarat 18 bulan tadi lah. Jadi jangan mudah putus asa, mulakan dulu, bina tapak yang kukuh, dan bila dah bersedia untuk scale up, ataupun kita orang dapat kontrak daripada kerajaan, datanglah kepada PNB untuk lonjakan seterusnya. Okay? Dan last sekali, manfaatkan pakej bersepadu. Okay? Jangan kita cuma nanggap pada financing, pada wang, dan jangan lihat PNB sebagai tempat apply untuk pinjaman aja lah. So gunakan sepenuhnya pakej pembiayaan bersepadu kami orang yang termasuk khidmat runding dan pemantauan prestasi. So anggap kami orang macam rakan kongsi yang akan membimbing supaya perniagaan anda kekal relevan dan berdaya saing. So akhir sekali kepada usahawan Sarawak,
Pintu pejabat kami di Kuching dan Miris sentiasa terbuka. Jangan takut untuk bertanya dan bertindak sekarang. Jom jadi rakan usahawan PUNB. Itu dia. Jadi ucapkan terima kasih banyak kepada yang berusaha Puan Shariza Sapuan merupakan Ketua Pejabat PUNB Wilayah Sarawak yang bercakap dengan memperkasa ekosistem keusahawanan Sarawak. Jadi semoga bermanfaat untuk ilmu kita bersama. Sampai situ untuk pertemuan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi Puan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.